Tuan-tuan jangan tinggalkan surah At-Taubah 128, 129. Siapa yang beramal dengannya, sekurang-kurang tuan-tuan baca 3 kali selepas maghrib dan subuh, dia tidak akan ditimpakan dengan musibah kematian yang mengejut. Tuan-tuan, bagaimana orang yang biasa beramal dengan ayat ini, jika satu hari dia lupa akan ayat ini, dia tidak akan boleh membacanya, maka inilah tandanya yang dia akan balik menemui Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah orang yang dipilih oleh Allah untuk bersiap sedia, orang yang beruntung, kata Nabi, wa amila lima ba'dal mauti. Dan yang ketiganya, tuan-tuan, saya ingin tinggalkan kepada tuan-tuan satu perkara untuk kita mudah sakaratul maut. Lazimkan bersedekah di dalam hidup kita, walaupun bukan dengan jumlah yang banyak, tetapi jadikan amalan yang istiqamah. InsyaAllah